Okay geng, ni nak tunjuk korang macam mana proses trip. So ini trip ke utara. Kali ni aku seorang naik, member aku seorang lagi dia naik kereta sendiri buat dia dengan family. Tapi kali ni aku bawa seorang. So ini barang kita dah ready lah. Sini customer ni memang kita dah susun. Kita ada bawa spare lagi. Penuh lah kereta macam ni. So kalau dah bawa barang macam ni, seat kena lapik bantal lah, kalau tidak berbekas. Okay. So sekarang pukul 10 kita tidur dulu. Pukul 2 kita bertolak sampai ke Kedah first destination. Okay, kereta customer first. Ambilight light panel, VSI original, 360 Android player. Siap. Ini ambilight light yang panel ni tukar. Strip bukan selit punya. Kat tengah pun tukar. Sini tukar. Okay, Android flat casing, belakang boleh tambah speaker. Cermin blind spot original. Kamera 360 sini. Sini pun casing. VSI original. Plug and play saja, tak ada tap fuse. Siap. Calibrate semua siap. Cun mana, walaupun berangin, tapi kita cuba agak kat tempat customer. Siap semua calibrate. Okay, sama agak signal ada. Kereta ada HRV. Kejap. Cun blind spot. Turn left on Lorong 12. Okay, kita nak pergi serah. Nampak semua siap. Lane wash function, blind spot function. Okay. Ni bezel. Nampak bezel. Boleh bagi signal. Sorry, sebab aku off signal tu. Kalau on balik memang shock lah. Boleh pusing-pusing. Mantap. Ini dia akan sendiri padam ke apa? You drive above 30 km dia off. Dia ada auto setting dia lah. Siap. Android V-Spec. Woi, dengar. Dengar suara aku. Dengar. Clear. Clear. Itu dia, kita dah pasang mic, kita pasang player. Ini lower spec punya. USB pun dah boleh Apple CarPlay. Tapi kena wire lah, sebab yang ni player bukan wireless. Okay, siap. Reverse. Check gear reverse. Ni line bumper. Ambil ni. Tapi ni tak ada 3 view lah. Ni bukan original. Ni aftermarket punya. Tapi boleh adjust backnya juga. Tengok. Dah. Mati. Tu. Okay, ataupun nak buang line terus pun boleh. Ni, sini. Okay. Kita tengok macam mana reverse dia. Okay, ni reverse camera lah. Okay, siap. Plug and play saja. Alamak, dah tutup. Tapi plug and play kat sini lah. Ambil power dengan lampu reverse. Tapi kita pakai soket lah. Itu saja. Customer pagi hari kedua, 360 FE. Ni ada gambar semua. Tapi ni pakai knob ni ke. Belum touch screen lagi. Touch screen next customer. Tipuh pula. Dah makan kari pak. Air. Masjid. Solat Jumaat. Rumah dia tak solat. Siap. Customer keempat, Civic FE blind spot original. Dalam ni sudah ada sensor blind spot. Mirror Mugen. Lagi ni special ETC, first in Malaysia. Civic FE made in Melaka, tapi ada ETC custom ni. Okay, kita try ETC. Berjaya. On off cross topic monitor. Masuk gear reverse. Ada satu function additional kat sini. Okay, siap. Steering Alcantara FL5. Ni boost speaker. Ni pada light untuk lampu. Untuk
tak tahu nak sebut apa, tapi dia sendiri buat semua lah. Jadi mat tuning semua Bliss bar lagi. Ini otai Ipoh punya. Dia datang Ipoh kena cari punya kereta Taiko blanket lagi tu. Oh lama. Oh lama. Customer kelima dengan keenam, satu family senang. Ni CRV G5 facelift 2021. Kita pasang OEM punya sensor. Ada 4 biji, satu sini, situ. So dalam macam biasalah. Kalau tolak gear pergi D, dia naik di meter lah. Ini bunyi depan lah. Kalau nak off tekan ni, tapi dia off depan dan belakang. CRV G5 siap. Next ni uncle punya wife buat juga sensor. Ni CT GN2 V-Spec. Ok, sensor. Lepas tu kalau yang ni asal tak ada button, kita tambah button. Ok, sini ada button untuk on off lah. Ok, masuk D pun sama agak. Tapi ni meter bukan V-Spec digital, so tak ada indication lah. Just bunyi saja. Sebab ni dah dekat dengan dia punya board lah. So dia bunyi. Tolak and off. Ataupun kalau nak off lagi, tekan button sini. Dia off depan. Depan saja, sebab yang ni kita buat special baru. Ok, alhamdulillah siap customer ke-7. Esok ada seorang lagi last. Kita habiskan dekat tapah ni. Kita buat yang in casing punya. Yang tu cun punya. Ok. Sama juga kiri pun kita buat pakai casing punya. Dia duduk dalam casing, bukan tebuk lah. Jom kita try. Ok, kita test function dia. Ini depan view, masuk gear reverse. Ni belakang view. Line ni gerak. Ok. Lagi kalau nak tengok masa view lain, masa D kan, dia ada satu button sini. Tekan lama-lama tutup, tekan sekali buka. Tekan jadi wide angle. So pusing sampai paling ujung, nak pergi setting. Ni pergi setting, pergi sistem. Ada nak adjust view ke apa, sini. Pergi developer, masuk 88. 1, 2, 3, 4. Sini ada kamera brightness ke apa adjust. Lagi ni view adjust. Boleh jadi wide angle lagi, tapi makin wide makin kurang lah dia punya pixel dia tu. So biasa kita setting tak wide sangat lah. Kalau tidak lagi teruk lah dia punya blur tu. Selesai R&R tapah. Beli buah, bawa balik bagi kawan-kawan jiran-jiran. Total semua. Besok ada 1 biji, total minggu ni 8 biji kereta.